Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama kita lagi dalam slot yang keempat, episod yang ke-10 Suara Salam. Di slot yang terakhir ni kita nak pergi sekali slot politik, kita nak ulas satu isu. Tadi dah kita belah Pakatan Harapan, kali ni kita nak beralih pula kepada blok di sebelah sana pula YB, iaitu pembangkang, iaitu Perikatan Nasional yang semakin hangat juga di samping pergolakan dalam parti kerajaan. Parti pembangkang pun dia nak bergolak juga YB. Ya. Di mana kita lihat Perikatan Nasional hari ini Kerajaan tak bergolak. kerajaan tak bergolak. Perpaduan tak bergolak. Bergolak. Cuma ada rakan kita dalam perpaduan yang berhasrat untuk bertanding solo. Itu saja. Dia tidak bergolak. Betul. Kerajaan perpaduan masih kekal. Masih gagal. Betul. Minta maaf, saya tarik balik tadi pernyataan tadi. Saya Tarik balik. Saya tarik balik. Nanti Saya betulkan balik ayat tu. Kena gantung. Okay. So nampak yang lebih keretakan dalamannya dari segi Perikatan Nasional, di mana kita lihat baru-baru ni Tan Sri Muhyiddin Yassin telah menarik berundur daripada pengurusi Perikatan Nasional, dan Azmin Ali juga nampaknya turun pangkat dalam baru-baru ni punya jawatan kuasa Perikatan Nasional peringkat kebangsaan, okey, dan telah melantik Ahmad Samsuri daripada Parti Islam Malaysia untuk memegang jawatan pengurusi Perikatan Nasional. Jadi adakah ini satu petanda bahawa Parti Bersatu kini rasmi menjadi adik kepada abang besar yang itu dominasi mutlak oleh Parti PAS ni, YB? Ya. Nampak gayanya macam tu lah. Nampak macam bila pengerusi Perikatan Nasional tu dari PAS, kemudian ketua pembangkang pun Betul. dari PAS. PAS juga. Maka nampak macam seolah-olahnya mereka itulah abang besar. Ya. Bila dia dah abang besar tu, dia dah mulalah nampak kepala besar sikit. Sebab itu Presiden PAS baru-baru ni, Datuk Seri Abdul Hadi Awang mengeluarkan kenyataan bahawa mungkin akan mempertimbangkan kerjasama dengan Bersatu. Disebabkan oleh peristiwa banyak peristiwa lah, tapi antaranya yang disebutkan ialah Negeri Sembilan, konflik Negeri Sembilan, di mana pada asalnya Perikatan Nasional bersama-sama sign SD kononnya untuk menjatuhkan tidak percayalah kepada Menteri Besar Aminuddin, dan itu antaranya. Kemudian di Perlis pun mereka, kita tahu dia tak happy bila Bersatu ambil alih, take over Menteri Besar dan sebagainya. Jadi nampaknya begitulah. Dia bila dia dah abang besar tu, dia dah mula rasa macam besar lah. Aku abang besar kan. Mendominasi lah dia kata. Jadi tapi kita juga kena sorot beberapa peristiwa jugalah yang sejak daripada awal lagi, di mana PAS ni dia pernah berada bersama dengan banyak koalisi gabungan. Selepas 13 Mei dia bersama duduk dalam Barisan Nasional bersama-sama, pernah jadi kerajaan lah pada masa tu. Saya ingat lagi ada yang jadi Menteri Agama, tibalah Menteri Agama, kemudian tibalah Menteri Pertanian. Jadi ada pegang jawatan. Pernah dalam kerajaan persekutuan. Selain daripada mereka memerintah di negeri Kelantan, pernah memerintah Terengganu pada awalnya, dia pernah bersama dengan Barisan Nasional. Tapi akhirnya dia keluar bersendirian. Kemudian dalam Angkatan Perpaduan Ummah, pada masa tu bila masa UMNO pecah, tim A, tim B, Kuli tubuhkan, Semangat 46, dia bersama dalam Angkatan Perpaduan gabung. Akhirnya pecah juga. Kemudian dalam Barisan Alternatif pernah juga bersama dengan DAP. Bersama dengan DAP Pakatan Rakyat. Kemudian dengan Pakatan Rakyat kita memerintah negeri Selangor, Penang, Perak, dan akhirnya mereka keluar daripada gabungan Pakatan Rakyat. Kemudian dengan Gagasan Sejahtera, kita pun dah tak tahulah apa jadi pada Gagasan Sejahtera ni, dah masih ada lagi ke huru-hara ke tak ada kan? Tak tahu lagi. Jadi dia bergabung pula dengan BN dalam Muafakat Nasional. Itu bukan dengan BN, dengan UMNO lah, khususnya atas Sepakat Melayu Muafakat Nasional. Akhirnya itu pun muafakat pun dah tak berkat. Dia kata Pakatan Harapan ni bila memerintah negara dah jadi tak berkat dah. Ini muafakat nasional ni bukti sebab agaknya tak ikhlas kot. Mungkin lah. Akhirnya jadi sebab itu dah tak muafakat lagi kan.
Kemudian Perikatan Nasional Yes. sekarang ini. Dia bergabung sebab dia nak jadi kerajaan pada masa tu. Betul. Masuk sekali, tebuk atap. Tapi akhirnya sekarang ni pun dah berangkatan. Berangkatan. Bukan berangkatan. Apa? Panggil retak lah. Retak. Sudah retak menanti belah lah. Yes. Sebelum ni Tan Sri Muhyiddin Yassin pengerusi Perikatan Nasional. Kemudian Yang Berhormat Larut jadi Ketua Pembangkang. Betul. Jadi akhirnya di kalangan Bersatu tu ada berlaku pertikaian dan mereka pun seolah-olah macam ambil alih lah jadi Abang Besar. Dan ini pun kita tak tahu. Sebab perkembangan 2-3 hari perkembangan terakhir ni bila Presiden PAS kata akan pertimbangkan kerjasama dengan Bersatu, kita pun tak tahu apa move seterusnya. Yes. Mungkin nak bersama dengan Reset ke, kita pun tak tahu kan. Nobody knows. Nobody knows. Tapi itulah maksudnya keretakan di kalangan kepimpinan Perikatan Nasional ni, kita rakyat sudah nampak lah. Betul. It is an open secret lah. Yes. Satu rahsia yang terbuka. Betul. Kan. Dan satu lagi saya nak sebut, sudah fahami. Dia bukan berlaku di peringkat tertinggi saja. Sebenarnya di bawah ni pun sedang Bergolak juga. Bergolak, sedang berlaku perebutan. Okey. Kita pergi sikit ke bawah dan kita lihat di Shah Alam. Alright. Apa yang berlaku di Shah Alam ni sebelum 2-3 minggu yang lepas, kita dah lihat yang di-Pertua PAS Shah Alam dan yang juga merangkap Ketua Pemuda PAS Selangor mendesak supaya pengerusi Perikatan Nasional Negeri Selangor ni diterajui oleh PAS. PAS. Ini pun disokong oleh beberapa lagi kenyataan pimpinan mereka lah. Jadi kita nampaklah di Selangor ni pun ada berlaku perebutan kuasa dan kepimpinan di kalangan Perikatan Nasional. Dan yang menariknya, bila berlaku himpunan Daulat Tuanku baru-baru ni, kita lihat yang ada di situ ialah PAS, tapi Bersatu tak ada. Betul. Dan 2 hari selepas daripada itu ada satu ceramah yang dianjurkan oleh Bersatu Shah Alam di Seksyen 18 yang berceramah, petugas semua daripada Bersatu, PAS tak ada. Tak dihadiri oleh. Tak ada. Betul. Maksudnya bukan satu, macam mana ni kita tak tahu. Dia Perikatan Nasional tapi tak bersekali. Dia bukan lagi tak terikat dah. Bukan lagi mimpi lain-lain. Tidur pun dah lain-lain dah sekarang. Jaga pun lain-lain. Jaga pun lain-lain. Dan yang terakhir lah, sebab kita tengok juga dalam mesyuarat PAS pemuda, kalau tidak salah saya, di Shah Alam, desakan daripada pemuda, Ketua Pemuda PAS Shah Alam mengatakan bahawa kerusi-kerusi yang ditandingi oleh Perikatan Nasional di Shah Alam ni harus diberikan semula kepada PAS. Sebab sebelum ni yang bertanding macam Parlimen Bersatu yang bertanding. Dia nak PAS yang bertanding. Nak kembali ke kuasa PAS lah. Dia nak itu balik. Bila dia dah rasa macam apa besar. Cuma membawa juga pada soalan seterusnya, YB. Dalam keretakan dan dominasi PAS ni, YB, macam mana? Adakah kita melihat juga mungkin berlaku pergolakan agihan kerusi pada pilihan raya negeri yang terdekat ni, contohnya macam Negeri Sembilan, Johor, Melaka? Adakah kita menjangkakan itu juga? Dia isu tentang pengagihan kerusi ni memang suatu yang sentiasa menjadi perbincangan dan juga perebutan lah di antara mana-mana koalisi pun. Tapi akhirnya apa yang penting ialah sebelum berlakunya pilihan raya tu, masing-masing dia dah settlekan urusan. Maksudnya tidak ada pertembungan. Tapi kalau dari segi sejarahnya, kita pernah tengok dalam beberapa kerusi yang ditandingi oleh Pakatan Rakyat, contohnya sebelum ini, ada PAS dia letakkan juga calon dia. Walaupun dah ada Pakatan, tapi dia tak puas hati, dia letakkan juga calon dia. Dan ini mungkin boleh berlaku di Negeri Selangor. Kalau dia tak puas hati dengan calon dari Perikatan Nasional Bersatu, kalau ada lagi lah, mungkin dia akan letakkan juga calon dia, sebab dia rasa petugas dia paling ramai, penyokong dia paling ramai, ahli paling ramai. Kenapa nak berikan kepada Bersatu? Lebih baik berikan ada dominasi daripada PAS kan. Aku lebih banyak ni. So kemungkinan itu ada.
Dan kemungkinan juga kita melihat adakah Bersatu ni akan protes membawa haluan sendiri, Baby? Ya, kalau sudah di sikap yang ditunjukkan oleh PAS itu begitu, mungkin saya tak tahu di pendirian mereka kan. Tapi yalah. Sebab kita nampak bahawa pergolakan di antara Perikatan Nasional ni dia semakin hari semakin hangat. Dengan Presiden keluar statementnya, dia terbalas balik dengan Bersatu. Jadi seronok kita melihat dalam konteks tu. Jadi meriah. Betul. Pada bersama dia tak attack pembahagian kerajaan. Itu bagus je. Biarlah dia berlawan sesama sendiri. Betul, setuju. Gitu. Dan yang pentingnya rakyat melihat. Yes. Dia rakyat melihat ni begini, dia melihat parti ni di kalangan kepimpinan, parti-parti gabungan ni dia boleh bersatu tak? Ada kestabilan, ada wujud kestabilan. Dan kalau dia lihat secara terbuka mereka ni tidak sehaluan, saling menuduh antara satu sama lain, saling memperkecilkan kawan. Jadi macam mana dia nak mentadbir sebuah negara yang lebih besar. Jadi ini saya percaya dia akan berikan kesan jugalah kepada rakyat untuk membuat pemilihan. Betul. Pada masa pilihan raya diadakan nanti. Faham. Alright, Baby, kita dah sampai ke soalan terakhir sebagai penutup episod hari ini. Kita nak ulas sedikit bahawa bagaimana kalau YB boleh pergi ke perjalanan PRU ke-16 nanti. Jadi ini sebab ni satu kerisauan kepada kita semua jugalah. Di mana Pakatan Harapan terpaksa hadapi tantangan yang kuat daripada mungkin dikatakan 3 penjuru kembali semula, Barisan Nasional, mungkin dengan Perikatan Nasional, dan juga pada masa sama kena hadapi cabaran daripada parti bersama mungkin, tanding juga. Okey. Jadi sesiapa bagi perjalanan YB, bagaimana YB melihat kekuatan kesepaduan Pakatan Harapan terus kembali, dan juga bagaimana kita nak menghadapi pilihan raya ke-16 ni sebagai satu koalisi yang strong? Ya. Kita sebenarnya nak bermula dengan mengambil semangat kerajaan perpaduan. Itu asas kita untuk bermula menghadapi pilihan raya umum yang ke-16 nanti. Itu kita punya premis asas kita. Tetapi kalau kemungkinan berlaku sebaliknya, maknanya ada pihak rakan kita yang ingin bertanding secara solo, kita sebenarnya juga sudah membuat persiapan untuk menghadapi kemungkinan yang sebegitu. Jadi jentera kita bersedia, walaupun tempat yang mungkin sekarang ini ditandingi oleh rakan kita sebelum ni, kita juga mempersiapkanlah jentera dan memberikan taujihat, amanat kepada mereka bahawa kita akan bersedia bermula dengan perpaduan, tetapi kalau berlaku 3 penjuru ataupun 4 penjuru, kita harus bersedia berhadapan dengan kemungkinan itu jugalah. Dan oleh kerana pilihan raya ni dah tak berapa lama dah rasanya, kemungkinan negeri berlaku memang pastilah. Johor, Negeri Sembilan ataupun Melaka yang sudah pasti lebih awal. Jadi kita juga menjangkakan kemungkinan kalau pilihan raya umum diadakan sekali dan lebih awal, maka kita juga bersedia. Jadi kita dah mula turun untuk memberikan penerangan-penerangan melalui ceramah kelompok. Dan menariknya, ceramah kelompok yang kita hadiri beberapa dalam sebulan 2 ni, nampak ada sambutan yang sangat positif daripada masyarakat setempat, pengundi dan warga di negeri Selangor lah yang kita santuni. Dan kita harapkan momentum ini dapat terus dikekalkan, kepercayaan kepada kerajaan madani yang ada ni, dan kepercayaan kepada kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh terus kita kekalkan untuk menerajui negara untuk tempoh satu penggal lagi, insyaAllah. Kedua pula insyaAllah, YB. Jadi berdasarkan pasca convention ni, YB, adakah kita menghadapi tahun ni, tahun depan? Tak tahu. Saya punya harapan saya sendiri, macam saya sebut sebelum ni. Saya kalau boleh biarlah pilihan raya ni diadakan sekali, semua sekali. Macam YB cakap sebelum ni. Seperti yang saya sebut sebelum ni, kita kembalikan kepada seperti dahulu. Pilihan raya umum ni dia satu saja. Dia tak ada berpisah dengan negeri. Sebab dia akan menjimatkan wang negara, menjimatkan masa pegawai-pegawai, menjimatkan wang parti-parti yang bertanding, dan memberikan keadilan kepada
pengundi-pengundi supaya dia boleh turun sekali saja. Betul. Sebab kalau berlaku pilihan raya berasingan, mungkin dia akan hanya pilih pilihan raya umum, pilihan raya negeri dia pilih untuk tidak turun. Betul. Jadi kita nak biar betul-betul pilihan raya itu dilakukan secara seadil-adilnya kepada Setuju. pengundi kita. InsyaAllah. So sama-sama kita nantikan bilakah tarikh pilihan raya tu kita serahkan kepada kebijaksanaan PMX lah untuk menentukan pemburuan parlimen, dan juga kepada seluruh negeri yang akan bertanding pada tahun ni yang wajib macam Melaka, Johor. Sama-sama kita nantikan bagaimana pilihan raya itu akan diadakan, sebab seingat saya akan dilakukan juga pada tahun ni. So sama-sama kita nantikan pada episod seterusnya dengan topik-topik yang baru dan juga topik-topik yang lebih hangat. Jangan lupa stay tune pada anda, lupa follow, like dan juga share setiap podcast kita pada setiap waktu, insya-Allah. Sekian saja pada saya, Ahmad Fahmi, dan bersama dengan saya Wabi Azli, Ahli Parlimen Shah Alam. Itu saja untuk Suara Salam episod ke-10. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.